Masih lagi dalam Borak Sini dan kali ini kami sangat-sangat teruja untuk kongsikan bersama dengan anda segmen kami Terawih Sini. Kalau anda tak tahu dekat mana nak solat terawih, banyak sangat masjid cantik dekat sekitar Malaysia ni. Jom kita saksikan. Ini bingkisan pertama kita untuk segmen Terawih Sini. Roll it. Assalamualaikum, salam Ramadan kepada semua penonton setia Borak Sini. Seperti biasa, kalau dah muka ni pada hari yang Jumaat di masjid, tidak lain tidak bukan Jumaat di mana, tetapi terawih di mana. Kita terawih di sinilah, di mana Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ni dengan cerita ada menyediakan ruangan untuk menjaga kanak-kanak sewaktu ibu bapa menunaikan terawih. Menarik kan? Jadi tunggu apa lagi? Jom ikuti saya dalam segmen Terawih di Sini. Terletak di kawasan berbukit Jalan Duta, Masjid Wilayah Persekutuan pastinya tidak asing lagi bagi warga ibu kota. Hasil ilham Perdana Menteri keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad, masjid ini berkonsepkan Masjid Osmaniyah di Turki dan mampu menempatkan sehingga 17,000 jemaah pada satu masa. Bulan Ramadan yang mulia ini, setiap masjid pastinya mempunyai inisiatif kemudahan tersendiri yang disediakan. Di sini, mereka menyediakan khidmat jagaan kanak-kanak di bawah program Tarbiyatul Aulad. Program Tarbiyatul Aulad ni adalah program penjagaan kanak-kanak. Jadi, mak ayah yang datang untuk solat sunat tarawih boleh meletakkan anak-anak daripada umur 1 tahun ke atas untuk kita jaga. Sampailah dia habis tarawih. InsyaAllah, pekerja-pekerja yang orang kata berkelayakan, kita akan jaga dengan penuh kasih sayang. Jadi mak dan ayah dapat solat sunat tarawih dengan tenang. Itu yang terbaik, insya-Allah. Menurut petugasnya, program ini mendapat sambutan yang cukup memberangsangkan kerana memudahkan mereka untuk menunaikan ibadah dengan lebih sempurna. Dalam ni kalau ikutkan boleh 150, tapi kita orang cut sampai 100. Cuma hari first dengan hari second tu sampai 110. Sebab parents kan ramai orang nak macam menyambut Ramadan, so ramai orang hantar. Banyak PL budak-budak ni. Diorang ni kadang ada yang jenis manja, ada yang jenis hyper. Kadang kalau hyper betul. Macam ada hari pertama tu, ada anak orang Arab, dia panjat kipas. Dia punya hyper tu, kita orang pun macam, hebat anak Arab ni. Lepas tu ada macam yang kuat nangis pun ada juga. Macam nak ibu, nak ayah. So, kita orang tak boleh nak buat kerja lain. So, kita orang terpaksa call parents sebab ambil anak diorang. Ada yang nangis sampai muka biru. Lagat dia memang tak duduk diam lah. Setempat tak duduk. Memang ke sana ke sini. Jenuh jugalah nak mengejar diorang kan. Sekejap hilang ke sana kan. So, jadinya dah nampak kat sini, kita hantar kat sini je lah. Program macam ni memang sangat bagus sebab dia boleh memberi bantuan kepada ibu ayah yang nak menunaikan ibadah. Yalah, Ramadan datang sekali setahun kan. Jadi alhamdulillah dengan adanya program macam ni, dia sangat membantu parents untuk fokus. Kadang-kadang anak-anak ni bukan tak boleh duduk diam, boleh, tapi nature anak-anak tu kan dia kena lepas bebas. Kalau lama-lama, terlalu lama dalam solat, takut mengganggu orang lain yang nak beribadah dengan lebih khusyuk. Semua pernah rasa. Setakat ni yang ni je lah baru hantar. Yang ni hantar hari ni. Yang lain dah boleh solat. Bukan itu sahaja, bagi yang bukan beragama Islam, mereka juga boleh melawat masjid dan merasakan kenikmatan berbuka puasa bersama. Dan lebih special, bulan Ramadan ini, kita mengadakan satu aktiviti berbuka puasa bersama pelancong, sama ada dalaman ataupun pelancong dari luar. Jadi pelancong-pelancong ingin merasai suasana berbuka puasa dengan jemaah-jemaah yang lain. Setiap hari, hampir 1,000 ke 1,500 hari biasa untuk datang berbuka puasa. Tapi kalau weekend, Jumaat, Sabtu, Ahad, boleh mencecah 2,000 ke atas. Harapan kami, datanglah ramai-ramai ke Masjid Wilayah Persekutuan dan mengikuti pelbagai program yang telah kita rancang dan insya-Allah kata memeriahkan khususnya Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah, insya-Allah memang terbaik semua jemaah-jemaah Masjid Wilayah Persekutuan. Turut disediakan beberapa reruai yang menjual pelbagai barangan dan makanan di tingkat bawah ruangan solat.
Rata-rata jemaah memuji inisiatif yang disediakan masjid dan berharap kemudahan tersebut turut diperluaskan ke masjid lain.